Adakah kita pernah terfikir bagaimana penggunaan AI dapat membantu dalam kehidupan seharian kita? Pada hari ini, saya ingin membincangkan tentang topik kecerdasan buatan atau dalam bahasa Inggerisnya Artificial Intelligence iaitu AI serta peranannya dalam bidang pendidikan. Secara umumnya, kecerdasan buatan merujuk kepada keupayaan sistem komputer ataupun mesin untuk melaksanakan tugasan yang biasanya memerlukan kebijaksanaan dan kekuatan manusia. Ini termasuk keupayaan untuk belajar daripada data, membuat keputusan, memahami bahasa dan menyelesaikan masalah. Contoh penggunaan AI dalam kehidupan seharian termasuklah sistem pengenalan wajah, pembantu maya seperti Siri, Google Assistant dan juga cadangan di dalam video YouTube. Dalam konteks pendidikan, AI berperanan sebagai alat yang membantu meningkatkan kebersanan, proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, AI mampu menyediakan pembelajaran diperibadikan di mana kandungan dan latihan disesuaikan mengikut tahap penguasaan pelajar. Selain itu, AI juga turut membantu guru dalam menjalankan tugas pentadbiran seperti menyemak tugasan, menyediakan laporan pencapaian serta memantau kemajuan pelajar secara lebih sistematik dan juga efisien. AI juga berpotensi memerlukan akses kepada pendidikan terutamanya kepada kalangan pelajar di kawasan pedalaman atau mereka yang mempunyai keperluan khas. Namun begitu, kita harus mengemukakan beberapa persoalan yang penting. Pertama, adakah teknologi ini akan menggantikan peranan guru secara keseluruhan dan bagaimanakah kita dapat memastikan bahawa penggunaan AI dalam pendidikan tidak secara beretika dan bertanggungjawab? Kesimpulannya, kecerdasan buatan merupakan satu inovasi yang berpotensi besar dalam memajukan bidang pendidikan. Namun, penggunaannya mestilah dilaksanakan secara seimbang agar ia menjadi pelengkap dan kepada peranan guru dan bukan pengganti guru. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.